Antara sebab mengapa ramai yang masih belum mahu menyimpan emas kerana mereka risaukan tentang susut nilai emas atau spread. Jika anda adalah golongan tersebut, boleh tonton dan save video ini untuk rujukan anda. Spread adalah selisih harga beli dan jual emas pada masa yang sama. Mengapa spread ini wujud? Dalam mana-mana urusan jual beli barangan, pasti terdapat selisih harga beli dan jual produk tersebut. Untuk emas jenama public gold, spread adalah 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas yang dijual. Spread hanya dikenakan apabila anda menjual emas anda sahaja. Spread tidak dikira setiap bulan atau setiap tahun. Dan spread ini tidak dikira selagi emas ini dalam simpanan anda. Saya berikan contoh gold bar 250 gram. Ogos 2023, harga gold bar 250 gram adalah RM75,594. Dan hari ini, jika saya ingin jual gold bar 250 gram kepada public gold selepas tolakan spread 6%, saya akan dapat jumlah bersih RM114,043. Keuntungan bersih saya adalah sebanyak RM38,449 atau 50.86% untuk tempoh masa 2 tahun simpanan atau 25.4% setahun secara purata. Dalam tempoh ini, saya tidak perlu buat apa-apa dengan gold bar 250 gram ini. Saya hanya perlu pastikan emas ini disimpan dengan selamat. Saya tidak perlu monitor harga emas setiap hari, tidak perlu bayar kos pengurusan atau pengendalian dan simpanan saya langsung tidak bocor. Bagi yang beragama Islam, dengan zakat emas yang perlu dibayar 2.5%, anda masih lebih untung berbanding portfolio simpanan di tempat lain. Dengan ilmu dan pemahaman yang betul, emas ini susah memberikan kerugian kepada anda. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dan bekukan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.